Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali lagi dengan aku, YouTube channel Auto Ragi. So, hari ini aku nak menerangkan pasal kereta-kereta yang ada kat Kuala Delhi. Sebelum kau nak tahu, so dalam grup aku hari tu ada Syami, kecil, aku, dan ada budak baru, nama Adam. So, nanti waktu dalam video kau akan nampak budak baru tu. So, aku nak menerangkan kereta yang ada kat bengkel ni. Salah satu adalah dia tu yang aku akan buat. Kereta ni Proton Gen 2. Nama pengeluaran dia Proton Holding Berhad. Nama pengeluaran dia 2004 hingga 2012. Pasaran Malaysia diteruskan untuk ekspor selepas 2018. Warna kereta bergantung pada varian dan tahun, termasuk warna seperti silver, black, blue dan red. Sejarah model kereta Proton Gen 2 ni dilancarkan pada 2004 sebagai pengganti Proton Wira IL Rollback. Ia merupakan model pertama Proton yang menggunakan platform dan enjin Campro yang dibangunkan sendiri dengan kerjasama Lotus. Jenis enjin ni adalah 1.6 liter Campro CPS DOHC 14. Jenis transmisi model yang ada kat polis ni adalah auto. So ada 4 kelajuan. Kapasiti enjin dia 1.3 ataupun 1.5. Yang sekarang ni 1.6. Jenis pacuan dia adalah 4-wheel drive, pacuan roda hadapan. Okey, itu saja daripada aku untuk terangkan pasal ni. Nama saya Muhammad Adam bin Muhammad. Saya pelajar baru dekat College Identity Intern 2. Saya nak beritahu dua asas dan ciri-ciri utama kuasa enjin 16L 110 6000 rpm. So 16L 148 nm 4000 rpm. Pengguna bahan api bandar sekitar 10 km, raya sekitar 2 km, 12 km. Sistem keselamatan airbag komando standard, airbag penumpang harapan bergantung pada varian. ABS dengan EBD bergantung pada varian. Tiada ESC atau PCS. Penyelenggaraan asas, jarak bantuan atau bulan. Komponen, jarak, tempo yang disyorkan, nota tambahan, minyak penapis enjin setiap 5,000 atau 10,000 km atau 6 bulan. Menggunakan minyak enjin kualiti dengan pelekatan yang disyorkan. Belting setiap 90,000 atau 1,000 km. Itu saja daripada kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.